Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So hari ini kita akan masuk topik yang sangat penting dalam bidang telekomunikasi, iaitu perancangan aktiviti pengujian dalam kurungan endpoint dan pentauliahan peralatan. So bunyi ini macam susah, tapi sebenarnya kita nak belajar macam mana nak cek barang-barang internet dan fiber yang kita dah pasang tu berfungsi dengan betul atau tidak sebelum kita serahkan kepada pelanggan untuk digunakan. So kita tak nak nanti pelanggan komplain internet slow atau tak ada isyarat. So jadi kita kena rancang ujian kita dengan betul. Okey, sebelum kita mula, so kita kena tanya pada diri kita lah, kenapa kita perlu buat ujian peralatan. So bayangkan awak beli telefon baru, balik rumah tengok-tengok skrin tak boleh sentuh. So mesti awak marah kan? So samalah dengan rangkaian fiber optik, kita uji supaya kita tahu isyarat sampai ke hujung. Dia ada kabel yang putus di tengah jalan. Dan semua alat bercakap dalam bahasa yang sama. So ini yang kita panggil pengesahan teknikal. So apa itu pengujian dan pentauliahan? So ramai pelajar keliru tentang dua benda ni. So mari saya terangkan dengan bahasa yang mudah. So pengujian ataupun testing. So ini adalah fasa kita jadi doktor. Kita cek fizikal kabel, kita cek sambungan, tengok ada gangguan tak. Kita nak pastikan pipe, iaitu kabel fiber kita ni, tak ada kebocoran. So yang kedua adalah pentauliahan, iaitu commissioning. So ini adalah fasa rasmi. Kita dah yakin pipe tadi dah okey. Sekarang kita onkan sistem dan pastikan ia ikut spesifikasi spek yang diminta oleh pelanggan. So ini adalah tanda sistem kita dah bersedia untuk operasi secara komersial. So topologi 1 iaitu point to point, P2P. Sekarang kita tengok gambar ni ada topologi point to point. So senang nak faham, satu kabel untuk satu pelanggan. So dari pejabat iaitu OLT terus sampai ke satu rumah. So analogi ni dia macam jalan highway khas untuk awak seorang saja. Tak ada trafik, memang laju gila. So jalur lebar, penuh dan sangat privasi. Tapi kos dia mahal lah sebab kita kena tarik kabel jauh-jauh untuk seorang saja. Biasanya orang korporat ataupun bank guna sistem ini. Topologi yang kedua adalah point to multipoint, P2MP. So gambar ni pula menunjukkan gambar point to multipoint. Awak nampak tak ada kotak kecil kat tengah? Itu kita panggil splitter. So dari pejabat datang satu kabel, tapi bila sampai kat splitter, dia pecah jadi banyak kabel untuk banyak rumah. So ini macam pipe air besar masuk ke taman perumahan. Pastikan dia pecah masuk ke setiap rumah. So ini lebih jimat kos, iaitu ekonomi dan sangat efisien untuk kawasan perumahan yang padat. Tapi ingat ya, jalur lebar ni dikongsi. Jadi kalau semua jiran download serentak, mungkin akan ada kesan sedikit. Perbandingan antara point to point dan point to multipoint. So jadual ni adalah ringkasan untuk awak ingat. So ingat poin penting ni. Kalau pelanggan nak yang paling stabil dan laju, iaitu VIP, so bagi dia cadangan point to point. So kalau nak jimat kos untuk perumahan biasa, kita guna point to multipoint. So point to point ni sambungan dia dedikasi, iaitu khas untuk seorang pelanggan saja. So manakala point to multipoint sambungan dia adalah kongsi, berkongsi dengan pelbagai pelanggan. So kita guna splitter. Jenis peralatan penghantaran. So dalam sistem ini kita ada 3 pelakon utama. Yang pertama adalah multiplexer, MUX. So tugas dia adalah macam polis trafik. Dia gabungkan banyak line iaitu untuk kereta masuk ke satu jalan besar. So repeater ataupun amplifier. So isyarat cahaya ini semakin jauh dia semakin lemah. Jadi alat ini macam station charge. Dia kuatkan balik isyarat yang dah lemah tu supaya boleh sampai ke destinasi yang jauh. So yang ketiga adalah transceiver. So alat ni macam penterjemah. Dia tukar isyarat elektrik daripada komputer jadi isyarat cahaya. Masuk fiber dan hantar ataupun terima isyarat tu. So dokumentasi projek. Kerja orang teknikal bukan setakat pasang kabel, kena ada dokumen juga. Kenapa? Supaya kalau 5 tahun lagi kabel rosak, orang lain boleh baiki tengok plan.
So network layout, ini peta kita, mana kabel lalu, kat mana kotak splitter disorokkan. So bill of material, BOM. So ini adalah senarai barang, skru apa yang kita guna, kabel jenama apa dan berapa banyak. S-book. So ini adalah dokumen paling penting, kadang-kadang peran asal kata lalu ikut kiri, tapi masa pasang kena ikut kanan. So jadi S-book ni rekod apa yang sebenarnya kita dah pasang. So, langkah-langkah pengujian kita buat ikut fasa ya, jangan kelang kabut. So, pra pentauliahan kita guna mata kita. Tengok rak kemas ke tak? Label ada tak? Lepas tu on switch, tengok ada asap tak? Iaitu power on test. So, yang kedua adalah fasa pengujian. So, ini kita guna mesin. Kita guna alat macam OTDR dan power meter untuk ukur tahap kesihatan fiber. Yang ketiga adalah pentauliahan. Bila semua okey, kita buat end-to-end test. Dari pejabat hantar data sampai tak kat rumah pelanggan dengan sempurna. Kalau sampai, barulah kita serah projek, iaitu buat handover kepada customer. Alat satu iaitu OTDR, iaitu si pencari kerosakan. So, alat ni paling otai dalam fiber optik. OTDR, Optical Time Domain Reflectometer. So, dia macam radar. Kita hantar cahaya tu pantul balik dan dia lukis graf. Kalau graf tu jatuh mendadak, maknanya kabel putus ataupun bengkok kat situ. So, hebatnya alat ni, awak duduk ke pejabat, awak boleh tahu kabel putus kat kilometer yang keberapa, tanpa perlu pergi jalan kaki cari satu persatu kerosakan kabel tersebut. Alat yang kedua adalah light source and power meter, OLS dan OPM. So, ini pula alat asas. Analogi dia macam lampu sulur OLS dan meter cahaya OPM. Satu orang duduk kat hujung iaitu A di pejabat hantar cahaya guna OLS. Seorang lagi kat hujung B rumah pelanggan ukur guna OPM. So, kalau kita hantar cahaya kuat tapi yang sampai sikit sangat, maksudnya ada loss iaitu kehilangan. Mungkin sebab penyambung kotak ataupun kabel kena gigit tikus. Soalan yang ketiga adalah bit error rate ataupun BER test. So, kita tengok analogi apple kat slide ni. Kalau saya hantar 100 biji apple, saya nak pastikan 100 biji tu sampai dalam keadaan cantik. So, kalau sampai 90 biji, 10 lagi lebam, maknanya ada error. Dalam data digital, isyarat hantar satu tapi yang sampai kosong. So, ujian BER ni nak pastikan data internet ni sampai tanpa ralat. Kalau internet awak selalu loading ataupun gambar pecah-pecah, mungkin BER dia adalah tinggi dan tak bagus. Soalan yang keempat adalah Optical Spectrum Analyzer iaitu OSA. OSA ni pula untuk tengok warna cahaya. Fiber optik ni hebat sebab dalam satu kabel ada banyak warna. Panjang gelombang yang berbeza. Cahaya yang bawa data berbeza-beza. So, kita panggil situ ini adalah WDM. So, OSA ni akan pastikan setiap warna tu kuat dan tak bercampur, iaitu bertindih dengan warna lain. Ia macam kita pastikan stesen radio 90.1 FM tak bertindih dengan 90.2 FM. Okey, kita dah habis 13 slide. So, saya tahu banyak istilah baru hari ini. Ada apa-apa yang awak tak faham, jangan malu nak tanya. So, tak ada soalan yang salah. Bahagian mana yang awak rasa paling pening? OTDR ke ataupun splitter? So, terima kasih semua atas perhatian. So, topik ni memang nampak teknikal lah. Tapi kalau awak faham konsep teknologi yang saya bagi tadi, awak dah boleh jadi jurucakap yang hebat. Sila layari laman web kita untuk nota tambahan. So, kita jumpa lagi di kelas yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera.